Dalam pertimbangan jangka panjang, Hamzah boleh bercakap dengan UMNO, boleh diterima oleh blok konservatif dan sederhana dan tidak mengheret PAS dalam konflik peribadi. Muhyiddin pula membawa beban sejarah kejatuhan kerajaan, konflik peribadi dengan banyak pihak termasuk istana dan imej besar kepala dalam rundingan. Bagi PAS, Hamzah ialah jambatan. Muhyiddin semakin dilihat sebagai bottleneck dan dalam politik gabungan, siapa yang menjadi bottleneck akan diketepikan. Yang menjadi jambatan akan menjadi pilihan. Ketakutan sebenar Muhyiddin yang sebenar dalam konteks ini ialah PAS boleh move on tanpa Muhyiddin. Ini perkara yang tidak akan diakui secara terbuka. Tetapi dalam analisis politik kuasa, PAS tidak terikat budi kepada Muhyiddin. PAS juga tidak terikat kepada survival politik bersatu. Jika satu hari nanti PN perlu disusun semula dengan wajah baharu, dengan pendekatan lebih pragmatik, dengan kepimpinan yang kurang konflik, maka Hamzah ialah pilihan yang paling akan melegakan semua pihak. Dan inilah mimpi ngeri Muhyiddin. PAS lihat ancaman kerana menyokong Hamzah. Sekalipun di mata Muhyiddin PAS masih kekal kuat, tetapi PAS tidak lagi diutamakan. Kali ini, serangan terhadap Hamzah ialah isyarat panik kepada kuasa PAS. Apabila notis disiplin dikeluarkan terhadap Hamzah, mesejnya bukan sekadar dalaman bersatu. Ia juga mesej kepada PAS. Jangan terlalu rapat dengan dia. Tetapi dalam politik, tindakan panik sering membawa kesan songsang. PAS membaca mesej sebenar, jika Hamzah diancam, bermakna beliau semakin penting dan semakin tidak boleh dikawal oleh Presiden bersatu. Ini menguatkan lagi persepsi bahawa pusat kuasa sebenar sedang beralih. Muhyiddin tidak sekadar takut kehilangan Hamzah. Beliau takut kehilangan PAS melalui Hamzah. Kerana dalam politik gabungan Melayu Islam, siapa yang memegang PAS, dialah yang memegang masa depan. Dan hari ini, semua petunjuk menunjukkan PAS lebih percaya kepada keupayaan Hamzah bukan jawatan Muhyiddin. Saya harap para penonton dapat memahami naratif ini. Kita akan bersambung lagi dalam bahagian akhir siri ketakutan sebenar Muhyiddin terhadap Hamzah. Jumpa lagi.